Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ramai lagi yang tak faham kenapa Ahmad Al-Sharaa, Presiden Syria, berjumpa dengan Presiden Amerika Donald Trump. Dan saya di sini akan beritahu kenapa dia berjumpa dengan Donald Trump. Yang pertamanya, Amerika ada letak sekatan ekonomi atas Syria bermulaan tahun 80-an lagi. Ya, itu adalah atas negara Syria dan kerajaan Syria, termasuk Bank Negara Syria. Yang kedua, pada 2013-2012 dah letakkan satu sekatan, nama dia Caesar, sekatan Caesar. Okey, itu adalah tidak dibenar sekalipun sebuah negara mana-mana di dalam dunia untuk berurusan dengan Syria daripada segi ekonomi, import, ekspor, dan dibukukan segala harta tanah Syria di luar negara. Contohnya duit Syria yang berada di luar negara, di bank mana-mana dekat dunia ini dibukukan duit ni. Ya, jadi bila dah berjumpa dengan Donald Trump, Ahmad Al-Sharaa telah berbincang untuk membukukan dan membuka balik sekatan tersebut untuk dapat kembali duit Syria dan boleh import ekspor barang ke Syria dan boleh memajukan ekonomi Syria. Ya, itu secara pendeklah saya terangkan.